Ni Pak Ngah nak bagi petua siapa-siapa yang ada bermasalah kena pisau, kena cangkul, kena parang, yang darah dia tak mau berhenti, duk keluar juga. Ni Pak Ngah nak bagi petua, ambil pucuk keladi yang macam ni, yang baru suar bulat. Ni macam ni. Yang ni. Cara-cara nak guna nak bagi darah berhenti, kita kutih dia macam ni. Bilang bagi cukup 7 kerat. Tak payah lebih ni. Kita buang tak apa, kalau nak guna ke semua ni buat tak apa, tapi kena kepak bagi cukup 7. Kemudian kita bubuh lantas pot atas tapak tangan macam ni. Pucuk keladi yang macam Pak Ngah tunjuk tadi. Kemudian kita ambil pucuk mengkudu. Pucuk mengkudu hutan yang daun kecil-kecil, bukan daun yang besar-besar tu. Kemudian kita ambil secolek kapok, kita sapu di sini. Kemudian tu kita ambil air sejuk. Pak Ngah ni contoh Pak Ngah titik macam ni. Kemudian tu kita upak macam ni. Upak macam ni sampai dia jadi buih. Nak buih. Ni nak buih dah sikit ni. Dia, tapi kalau campur dengan kapok, dia akan buih lagi banyak. Daun pucuk mengkudu, kapok, kita buat upak-upak macam ni. Dia buih dia akan keluar kat tepi ni. Kemudian kita ambil buih ni, kita sapu tempat yang kita, yang darah tak mau berhenti tu. InsyaAllah. Tentu lah Pak Ngah nak pergi petua. Tapi kita jangan ambil semua ni. Kita ambil buih tepi ni lah. Kita sapu, lepas tu yang ni kita buang lah. Kita buang tau. Ambil buih tak apa. Ambil buih dia saja kita sapu. Kemudian tu nak bagi tahan lama, kita baluk lah sikit. InsyaAllah lah lega. Dengan izin Tuhan. Baik. Ini petua orang dulu-dulu. Petua kalau ni dulu ni duduk di hospital. Di hospital lah. Mana cik? Ya lah. Kita pun. Bunga kemboja